Bermulalah perjalanan kita untuk ke KLIA. Dan besok pagi pukul 7.30 ke I. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali ke channel saya. Ini merupakan pengembaraan kami yang tidak ada banyak perancangan sangat, cuma tengok-tengok perjalanan orang lain di TikTok dan YouTube sahaja. Sekarang ini semester break untuk Irfan dan Min Min. Abang Hafiz pun dapat cuti, maka kami pun bersetuju untuk pergi ke Sumatera Barat, kerana memang telah lama kami hendak ke sana. Satu perjalanan melihat kebudayaan, keindahan alam dan cabaran kehidupan. Kami bermula dari rumah di JB dari pukul 9 malam ke hotel sementara di Kota Warisan, sebelum parking kereta di luar dan ke airport KLIA 2 pada pukul 4.30 pagi. Penerbangan kami pukul 7.30 hari Ahad di bulan November yang mencabar. Sampai di airport pada pukul 5 pagi, kami check-in largate dan tersadar sekejap bagi menantikan masa boleh masuk ke dalam terminal untuk boarding. Airport KLIA 2 ini seawal 5 pagi sudah sibuk. Setelah lepas immigration, kami cepat-cepat cari surau dan terus ke pintu boarding. Tepat pukul 7 kami masuk ke pesawat, harap-harap bolehlah lelapkan mata sekejap. Tetapi cubaan untuk tidur kami gagal, terutama untuk penerbangan yang cuma 1 jam sahaja dari KL ke Padang. Kami sampai ke lapangan terbang Minangkabau Padang pada pukul 8 lebih pagi waktu Sumatera. Cuaca terlalu mendung, itulah dia nasib dan cabaran pengembaraan kami pada masa ini. Urusan imigresen dan custom tidak lama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ke Indonesia, kami menyewa kereta dan memandu sendiri di Sumatera Barat ini. Pemandu kami ialah Irfan, yang mempunyai pengalaman luas memandu di Selatan Thai dan pemandu Grab yang berjaya. Saya pula sebagai co-pilot. Setelah kami ambil kereta, kami terus memandu menuju ke Bukit Tinggi. Hari pertama ini, kami tidak ke Padang. Perancangan kami, Padang adalah hari terakhir kembara kami. Dari airport ke hotel kami di Bukit Tinggi jarak dalam 90 km sahaja, tapi ingat dengan hujan dan perjalanan purata 40 hingga 50 km sejam, akan mengambil masa lebih 2 jam untuk sampai ke bandar Bukit Tinggi. Kami berhenti untuk sarapan dan makan tengah hari di sebuah restoran di lereng lembah di bawah Pergunungan Tandikat, sebuah gunung berapi yang aktif. Restoran yang kami singgah ini terletak kurang 3 km dari air terjun Lembah Enai. Hujan turun dengan lebatnya, jika hari cerah kami boleh melihat pemandangan Gunung Ganang yang cantik di sekitaran kami, tetapi nasib kami kurang baik. Saya lihat air sungai yang mengalir di lembah di bawah restoran kami begitu deras sekali. Ini mungkin kerana hujan yang lebat. Air ini turun dari pergunungan persekitaran. Dalam perjalanan tadi, kami melalui beberapa pekan, dan ada kawasan yang mula naik air. Setelah berhenti makan dalam 40 minit, kami meneruskan lagi perjalanan. Ketika lalu air terjun Enai, kami lihat air begitu deras dan besar turun ke bawah. Menakutkan, kerana hujan lebat kami tidak berhenti. Kami sampai ke Kota Padang Panjang, sebuah pekan yang terletak 20 km dari Bukit Tinggi. Pekan Padang Panjang ini terletak antara Gunung Tadikat dan Singgalang.
Kedua-dua gunung berapi ini adalah seakan kembar dan melebihi 2,500 meter. Dalam hujan ini, kami tak nampak apa gunung pun. Di dalam hujan lebat, akhirnya kami sampai ke hotel di padang tinggi. Terus berehat, menunggu hujan berhenti. Inilah suasana di hotel kami menetap, dalam 300 meter dari Menara Jam Gadang. Hotel ini okeylah. Dalam pukul 5.30, hujan mula reda, tapi langit masih mendung. Kami keluar untuk berjalan ke Menara Gadang dan melihat-lihat persekitaran kami. Seterusnya cabaran orang Malaysia ialah untuk melintas jalan di negara Indonesia. Alhamdulillah ada orang tempatan yang baik hati bantu kami melintas. Irfan cari SIM card, tapi tak ada jual di sini. Dalam berjalan ke Jam Gadang, kami jumpa dua monumen. Satu ialah Tugu Pahlawan tak dikenal. Ada pelbagai tafsiran tentang tugu ini, bolehlah Google sendiri. Tapi saya rasa bentuk tugu ini lebih mirip pada tugu Tuhan-Tuhan Bali, heran juga. Satu lagi ialah tugu dan rumah kelahiran Bung Hatta, salah seorang pengasas atau pejuang kemerdekaan Indonesia. So macam ada menakutkan. Kalau cuaca cerah kami sepatutnya boleh lihat Gunung Merapi dan gunung-gunung lain tersergam dari sini, tapi sekarang semuanya ditutupi kabus dan kabut. Ketika hendak sampai ke Menara Jam Gadang, hujan pun turun, kami berlari untuk tempat berteduh. Inilah Menara Jam Gadang, mercu tanda bukit tinggi yang dibina oleh Belanda pada tahun 1926. Jam ini adalah hadiah Ratu Belanda dan mekanikal jentera jam ini dikatakan hanya ada dua sahaja, satu lagi dipasang di Menara London Tower. Oleh kerana hujan semakin lebat, kami bergeser ke bangunan mall atau pasaraya baru yang dikenali sebagai Jidong Pasar Atih. Di sini kebanyakan jualan adalah perusahaan tempatan, terutama pakaian-pakaian.
Di luar Jidong baru ini terdapat deretan kedai-kedai lama yang juga menjual pakaian, kerepek dan pelbagai cenderahati Minang. Untuk penduduk Bukit Tinggi dan persekitaran, mall ini macam Suria KLCC lah. Atau macam Pasar Khatijah di Kota Baru, Kelantan. Di luar hujan masih lagi turun, tapi tidaklah lebat seperti tadi. Akhirnya di dalam hujan renyai-renyai kami keluar juga untuk mendekati Menara Jam Gadang yang terkenal ini. Ini adalah suasana di gerai-gerai jualan bersebelahan dengan Jidong Pasar Atih menuju ke Menara Jam Gadang. Petang Ahad ini ramai pengunjung berlibur di dataran Jam Gadang ini, jualan pun banyak juga. Hari hujan pastinya memberi kesan kepada peniaga. Bangunan Jam Gadang ini telah berubah sebanyak 3 kali, dari reka bentuk bumbung Belanda dan kemudiannya ketika dijajah Jepun ditukar dengan bumbung pagoda Jepun dan akhirnya diubah dengan reka bentuk bumbung Minangkabau. Setelah puas bergambar dan melihat-lihat menara dari dekat, kami ke pasaraya di seberang jalan untuk mencari SIM kad telefon Irfan, masih gagal lagi. Setelah keluar dari pasaraya, hujan masih turun renyai-renyai dan sudah dekat maghrib. Kami mengambil keputusan untuk makan malam sahaja di sebuah restoran berdepan dengan Menara Jam Gadang yang mempunyai pemandangan persekitaran bandar Bukit Tinggi, dengan harapan kabus dan awan reda sikit supaya dapat kami melihat gunung-gunung berapi di sekitar bandar ini. Malangnya kabus dan awan terus menyelubungi pergunungan di sekitar Bukit Tinggi. Kali ini nasib kami kurang baik, tetapi kami tetap gembira kerana dapat bersama sebagai satu keluarga. Pandai betul Min Min, pergi ranah Minang makan burger. Saya mencuba teh taluar, teh yang dicampur telur. Saya rasa tak kena dengan tekak saya sebab terlalu manis.
Kami menikmati makan malam kami, alhamdulillah. Selepas makan malam kami balik ke lorong-lorong di sekitar Pasar Atik untuk membeli kerepek-kerepek tempatan sebagai bekalan perjalanan kami seterusnya. Oh, dah tutup. Sekarang sudah hampir pukul 8 malam, peniaga kebanyakan sedang berkemas untuk balik. Kami pun dah tak tahu apa nak buat, hujan masih lagi turun, maka kami pun mengambil keputusan untuk balik ke hotel dan berehat dan tidur awal. Esok kami akan ke Danau Meninjau, melalui jalan yang sempit dan berliku-liku yang dinamakan Kelok 44. Kami mengharap cuaca yang lebih cerah kerana dalam perjalanan itu kami sepatutnya melalui pemandangan sawah padi, suasana kampung Minang dan kawasan tanah tinggi sebelum turun ke danau atau tasik gunung berapi Meninjau, tempat kelahiran Buya Hamka, seorang tokoh ulama terkenal di Indonesia dan Malaysia. Seawal pagi kami telah ke ruang makan hotel untuk sarapan pagi. Ini adalah hotel kami. Kami hanya merancang, Tuhan yang menentukan, kerana hujan terus turun di pagi hari kedua kami ini. Saya pinjam payung hotel untuk ambil video di kawasan Tugu Bong Hatta atau di hadapan muzium dan rumah kelahiran Bong Hatta. Saya menempuh hujan yang lebat demi konten, bagi menggembirakan anda sekeluarga, maka jangan lupa subscribe, like, share ya. Ini adalah kawasan tugu patung Bong Hatta dan lukisan tentang kehidupan dia. Dari bacaan saya, Bong Hatta adalah seorang yang berasal dari keluarga bangsawan di ranah Minang ini. Dia juga seorang yang pintar, patriotik yang tinggi yang menentang Belanda dan salah seorang pengasas Indonesia yang merdeka. Dan paling rapat kepada saya ialah sejak kami ke Jakarta kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Walau hujan masih lagi turun, kami tidak boleh tunggu dan harus meneruskan kembali ranah Minang kami ini. Setelah berkemas, dalam pukul 9 pagi kami meneruskan perjalanan kami ke Danau Meninjau dan melawat rumah kelahiran Buya Hamka di tepi Tasik Meninjau. Di dalam perjalanan kami melalui beberapa sungai, kami lihat air sungai begitu tinggi dan deras, akibat hujan yang dikatakan telah turun tidak berhenti-henti sejak 4 hari lepas. Kata penduduk di sini sebelum ini ranah Minang ini mengalami kemarau yang agak lama juga. Ini adalah keadaan jalan ketika awal ke Danau Meninjau, iaitu di lereng sebelah barat daya Pergunungan Singgala menuju ke Kabupaten atau Regensi Agam dan melalui pekan yang dinamakan Matu Ior. Sepatutnya kami melalui pemandangan yang amat indah di sini. Tetapi hujan terus-terusan dan jalan yang licin, kami lebih fokus kepada pemanduan dan sentiasa mengingatkan pemandu Irfan supaya berhati-hati. Sebenarnya kami hanya membawa dengan kelajuan kurang 50 km sejam sahaja. Video ini kami cepatkan kalau tidak anda pasti boring. Sudahlah, video ini begitu membosankan. Jalan yang kami lalu ini sebenarnya di lereng-lereng gunung sebab itu ianya berliku-liku. Ada yang patah habis, yang kami namakan patah amin. Nasib baik West berfungsi dengan baik, maka kami boleh antisipat keadaan jalan di hadapan. Kalau cuaca cun, pemandangan sawah-sawah padi di lereng-lereng gunung ini amat menakjubkan. Sekarang kami masuk ke Pekan Matur, sebuah pekan di antara bukit tinggi dengan Danau Meninjau. Suasana kampung betul-betul terasa di sini. Kami juga melalui kawasan banjir kilat di dalam perjalanan. Nasib baik air tidak tinggi dan kami masih boleh lalu.
kami juga melalui jalan yang berkabus tebal. Macam-macam cubaan kami lalui. Kelop 44 ini menguji cabaran pemanduan kami. Tidak boleh leka sikit. Jalan sempit dan berliku-liku melalui lereng-lereng bukit yang curam. Silap sikit kereta boleh terjun ke bawah gaung berpuluh atau beratus meter. Ditambah lagi dengan hujan dan jalan yang licin. Kami berhenti sebentar di salah satu selekoh atau kelop untuk buang air dan melihat tasik meninjau dari atas. Ini adalah restoran dan perhentian di Kelop 37. Kami berhenti di sini. Setelah memandu dalam 15 minit ke bawah, kami sampai ke Pekan Tanjung Raya di pinggir Danau Maninjau. Dari pekan ini kami menyusuri jalan aspal di tepi danau ke rumah kelahiran Buya Hamka. Kos pengangkutan di Indonesia amat tinggi kerana jalan adalah kecil. Lori besar atau panjang tidak boleh lalui jalan-jalan seumpama ini. Maka untuk mengangkut barang mereka terpaksa menggunakan lori-lori yang kecil, maka kos akan jadi lebih tinggi. Tetapi untuk bina infra dengan muka bumi seperti ini memerlukan dana yang agak besar. Pembangunan menjadi terhad. Dari sudut lain reka bentuk warisan boleh dikekalkan kerana perubahan memerlukan belanja yang besar. Dari Pekan Tanjung Raya mengambil masa 15 minit menuju ke rumah kelahiran Hamka dan hujan turun semakin lebat. Sampai ke rumah kelahiran Buya Hamka kami disambut oleh Pak Amir Syakib, anak bongsu Buya Hamka yang menetap di Jakarta. Baik. Assalamualaikum. Ya, Ismail Pak. Ya. Saya daripada Johor Bahru, Johor. Oh, Johor. Saya ingat lagi tahun 19, saya sekarang 55. Tahun 19 mungkin 77, 78 tu, masa umur 8 tahun, 9 tahun Ya. Dr. Prof. Hamka datang bagi ucapan di Batu Pahat masa tu. Di Johor. Ramai orang masa tu. Arwah bapa ayah saya apa ni? Zaman jumpa dia lah tahun dia meninggal tahun 1981 kan. Tahun 78 gitu lah. Saya masih lagi 7 tahun 8 tahun. So pernah dengar ceramahnya lah. Baik Pak, saya tengok ni. Ya. Pak, yang waris bapa apa ni? Keluarganya bapa keluarganya anak muslim. Anak muslim. Ya. Kita dia mana akan menjaganya. Oh, alhamdulillah. Saya memang tetap di Jakarta. Oh, menetap di Jakarta sekarang ni Ini lebih kepada private dari segi
atau kerajaan ataupun Dari pemerintah itu. dari pemerintah yang jaga untuk ni. Ya. Pasti banyak dia punya apa nama sejarahnya kan yang Ya. Buya Hamka. Tapi dulu masa Buya masa hidupnya kalau dia tinggal kalau di sini kan tapi dia ada di Jakarta tinggalnya kan. Ya, terakhir Jakarta. Tapi dia selalu pulang ke sini. Pernah kemarin. Pernah. Akhirnya memang kemarin. Tapi masa remajanya 12 tinggal 3 orang. Yu. Kita duduk dulu. Bapa yang menjaga Museum Rumah Kelahiran Hamkah ini mengadakan taklimat ringkas tentang sejarah Buya Hamkah dan dia menyatakan kebanyakan pelawat ke sini adalah dari Malaysia dan Singapura, iaitu kesan pemikiran dan pengajaran Buya Hamkah lebih banyak di Nusantara terutama di Malaysia. Sehingga Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri pada tahun 1975 telah menganugerahkan doktor kehormat kepada beliau. Inilah ruang pameran Rumah Kelahiran Hamkah, yang mana dibina semula pada tahun 2001 dengan sebahagian pembiayaan dari Angkatan Belia Islam Malaysia. Dia dulu pernah menjadi imam Masjidil Haram di Makkah. Dia punya istri satu, tapi dia kena hati dia meninggal di Makkah. Ayah pulang kampung, dia nikahkan Habib dari Islam. Hanya lamanya Hamka punya anak satu, dua. Pancinya agak geser ke sini biar gambar tinggal yang kelihatan. Wah, tinggal punya terang. Oke. 1, 2. Inilah suasana di luar rumah gadang kelahiran Hamkah, begitu menyegarkan sekali. Hati-hati. Setelah mengambil gambar di sekitar rumah Hamkah, kami pun bergerak keluar dari kawasan Tasik Maninjau untuk ke Lembah Harau yang akan mengambil masa lebih 4 jam walaupun jaraknya dalam 120 km sahaja. Sebenarnya banyak tempat yang kami hendak pergi di kawasan ini, tetapi kami kena batalkan kerana hujan yang turun tidak henti-henti. Kedalaman Tasik Maninjau ini adalah 100 meter. Memang kebanyakan tasik yang terbentuk akibat gunung berapi mempunyai kedalaman yang lebih 100 meter. Sekarang sudah hampir pukul 2 petang. Kami target untuk sampai ke Lembah Harau pada pukul 6 petang, sebelum gelap. Saya baru sahaja compom homestay. Trip ini kebanyakan booking adalah last minute. Saksikan pemandangan tepi jalan di pinggir Danau Maninjau. Saya lihat dari keadaan rumah-rumah yang ada kebanyakan penduduk di sini adalah dari golongan pertengahan. Sementara hujan ringai-ringai dan angin tidak kuat sangat, saya terbangkan drone untuk melihat keindahan desa di tepi Danau Maninjau. Enjoy the view, but please like, subscribe, and share.
Selepas terbang drone, kami meneruskan perjalanan ke Lembah Harau. Saya sentiasa mengingatkan supaya terus berhati-hati, jangan ikut cara memandu orang tempatan kerana mereka tahu selok-belok keadaan jalan dan pemanduan di sini. Biar lambat asal selamat. Supposed to be a good view from here. Just look Kami at, berhenti di restoran Lake Kelok Menginjau. 37 untuk makan tengah hari. Menginjau Toba. Tidak And banyak also we pilihan. finish all the Ada beberapa kafe di atas ini, tetapi keadaan cuaca sebegini kami terpaksa skip. ikan nasi. Makan mana yang mudah? Makanan di sini okeylah. Yang penting tidak ada sesiapa pun yang sakit perut di dalam perjalanan ini. From time to time you can see like maybe 3 or 5 minutes of clear. Di luar kabus semakin tebal, tapi sempat lagi bergambar kenangan. Inilah pelan perjalanan cabaran kami dari Danau Menijau ke Lembah Harau. Yang faham, fahamlah. Yang tak faham jangan marah. Baiklah, tunggukan episod pengembaraan kami di kala banjir besar dan tanah runtuh di Sumatera Barat dan Utara, bulan November tahun 2025 ini. Tata Titi Titu.